for action. Okay guys, hari ni kita nak abang pasal sistem bayaran dan waktu bekerja. Okay, main abang asal nak kat kampung. Sistem bayaran ni dia macam gaji, komisen ataupun sebagainya. Dia macam gaji ni kan terbagi pula. Kadang ada gaji yang bulan, lepas tu gaji per sejam dia kerja macam mana. Selalunya gaji per sejam ni kilang lah. Okey, waktu bekerja pula. Waktu bekerja pun terbahagi pada dua yang dapat saya dapat ringkaskan. Waktu bekerja ni macam ada orang lebih suka kerja daripada pukul 8 sampai hingga 5 petang. So, pejabat memang macam ni, 8 hingga 5. Dan seterusnya pula kerja shift. Shift ni mostly kan macam mak saya ni. Mak saya dia kerja ambil shift kadang pagi, kadang petang, kadang malam. Tapi kan apa sebenarnya yang berkait dengan sistem bayaran dan waktu bekerja ni? So ia adalah papasan ganjaran. Dan papasan ni dia ada punya main major dan tentang topik sistem bayaran dan waktu bekerja. Secara ringkas saya boleh terangkan papasan ni. Untuk siapa yang tak tahulah, bermaksud ganjaran kewangan dan bukan kewangan, pertukaran kepada hasil kerja mereka. Tapi korang tahu tak papasan ni terbahagi kepada dua? Yang pertama, papasan monetori. Contohnya gaji pokok, upah, lebih masa. Yang kedua, yang seterusnya bukan monetori. Contohnya paling senang yang saya dapat ringkaskan, insurans, pelan persaraan, gaji pencen lah, cuti rehat yang bos bagi, waktu bekerja yang fleksibel, cuti umum dan lain-lain. So, apa matlamat sistem papasan ni sebenarnya? So, matlamat majikan terhadap sistem papasan ni mestilah diorang nak naikkan keuntungan. First nak naikkan keuntungan kewangan syarikat. Kedua, untuk mengekalkan pekerja terbaik. So kita nak jaga pekerja kita lah, tak mau bagi dia resign ke. Ketiga pula, menyediakan sistem yang mudah ditadbir. So apa orang panggil? Pentadbiran licin. Keempat, untuk memaksimalkan pendapatan seseorang tu, pekerja kita stabil. Dan yang lain-lain yang saya dapat terangkan. Okey, so sekarang saya akan terangkan pasal gaji. Siapa je tak nak gaji tinggi dalam ekonomi yang tak stabil sekarang ni? So saya akan terangkan pasal masalah terlibat dalam gaji pada masa kini. Okey, so yang pertama, gaji yang tidak bersesuaian dengan kerja yang diberikan. Sebagai contoh, gaji yang ditawarkan hanya RM1,500, tetapi gaji yang diberikan seperti kerja kerani di sekolah atau institusi yang mempunyai kerja-kerja yang banyak berkenaan pentadbiran dan maklumat pekerja. So pada korang, patut ke kerja dengan gaji yang ditawarkan? Okey, yang kedua, sebagai syiar pula, terdapat banyak masalah yang membabitkan pekerja yang terlampau demand gaji. Padahalnya, gaji yang diberikan dah lebih dari memadai dengan kerja yang diberikan. Kononnya dah berpengalaman dan pendidikan tinggi, suka hati nak letak emang gaji. So korang rasa patut ke berlaku lagi? Akhir sekali, gaji pekerja yang selalu dibayar lambat atau tidak ikut tarikh yang sepatutnya. Perkara ini selalunya berlaku pada syarikat-syarikat kecil atau syarikat-syarikat baru kerana pengurusan kewangan masih lemah dan tidak sistematik. Jadi masalah-masalah macam ni memang akan berlaku. Tapi ada juga syarikat yang masih mempunyai masalah yang sama, lebih-lebih lagi syarikat yang membabitkan jual beli. Okey, selain daripada dua benda tadi, ada satu benda yang penting kepada pekerja dan majikan. Benda tu adalah waktu bekerja. Yelah, kalau masa bekerja tu tak ditetapkan, bila masanya pekerja nak mula dan nak habis kerja? Betul tak? Takkanlah pekerja tu masuk kerja lepas tu tak balik rumah terus kan? So, waktu bekerja ni merupakan peraturan dan juga sekatan ke atas masa bekerja yang ditetapkan oleh Akta Pekerjaan. Tapi ada setengah isu terjadi di mana pekerja disuruh oleh majikan untuk bekerja lebih masa. Sebabnya kekurangan tenaga pekerja dan sebagainya lah. Padahal pekerja ada hak sendiri sama ada dia nak ke tak kerja overtime tu. Tapi disebabkan selalu kena ugut dengan majikan, katanya kena overtime juga. Kalau tak kena potong gaji lah, kena buang kerja lah. Jadinya nak tak nak pekerja tu ikut je cakap bos dia. Terpaksa lah. Antara kesan buruk yang boleh terjadi kepada pekerja yang kerja lebih masa tu, contohnya of course lah kepenatan dan juga tekanan mental pekerja tu. Yelah, ada kalau terlampau lama bekerja, buat pula benda yang sama, buat dekat satu tempat, siapa je enjoy kan? Memang barai punya. Badan tu memang jadi letih gila, lemau. Otak tu pula memang tak boleh nak fikir lah benda yang ada dekat office tu. Memang burn out habis lah. Selain tu, keseimbangan hidup antara kerja dekat office dan juga masa dekat rumah, masa peribadi dengan keluarga. Contohnya lah, dari pagi pukul 6 pergi ke office,
Balik pula pukul 10 sebab terpaksa office, bos suruh. Jadinya masa tu lagi lama dia habiskan dekat office daripada duduk dekat rumah. Balik rumah, tidur, bangun, pergi kerja, besoknya ulang balik benda yang sama. Tak penat macam tu. Akhir sekali kerja lebih masa ni, memanglah orang kata duit tu memang masuk gila lah, poket tu memang tebal lah, dapat bonus daripada bos. Tapi dah kalau tak mampu diri tu nak tahan overtime yang terlalu lama, memang tak payahlah. Kesihatan korang tu yang lagi berharga daripada kerja korang. Faham ke tak?